Yeay, dah kerja. Dah kerja. Alamak. Boleh kahwin. Hai morning. Assalamualaikum. Hari ni 2 hari bulan 7. Kita berada di BACC. Bangi Avenue Convention Center. Yes, untuk meraihkan graduation anak yang terakhir. Tu kiri tu. Bagus. Okey. Betul ada parking tak? Bukan. Kepala gila, mana ada. Alah, tak ada parking. Masa apa? Besar sangat bongok. Dia punya ni. Ini bukan tapak parking kat KL. Kita kat Bangi bah. Besarnya tapak parking dia. Kat bus camp kita. Dan adik saya tengah bersiap. Orang ni nak parking ke? Biar kita ambil satu parking. Tak bersiap. Nak pin. Boleh betulkan kan? Adik bawa lah, minta kawan betulkan. Nah. Boleh makan kan? Alah. Apa dia? Rumah je tadi. Dah dia kena drive. Orang nak parking lah. Kita buat tak? Ni nak kiri kanan. Ni dia kat dalam. Ni peniti ke apa? Adik dah tiba tak? Ya Allah, nanti kau kena cocok ni. Ya. Dia buka dulu lah. Bukan terbalik dulu ke dek? Dia ni. Dia bawa tengok ni. Ahmad, dah ni peniti bahaya. Lagi pin. Nah, Sini rupa dia. ni. Ibah. Kelabu tu ada sikit. Sabar kawan-kawan adik saya. Hello. Sidai dia. Dia tengah pakai jubah. Okey. Cakap bagi. Kau cakap sama aku ya? Amal, sana. Ai, nah, pin. Nah. Main. Jangan. Apa pegang ni? Oh tak ada. Takut lah. Dia nak bagi mamak. Tak ada buka. Astagfirullah. Main kunci kereta. Semua benda nak pegang. Kakak yang menyiapkannya. Kiri, tak boleh, tangan penuh. Boleh tak Wah? Aduh sakit. Tempat tangan atas. Okey, adik bagi pin. Tutup. Kunci kat engkau Afiq check dek. Orang nak masuk. Depan sikit. Sini. Oh, ada nak naik lift Amal, Tapi tu lift hotel tak apa ke? Adik elok orang kereta sayang. Aku mau bye. kunci kat engkau Adik bye. Sekejap aku rasa aku punya info bergegar. Adik call. Hello, Assalamualaikum adik. Ya adik. Bag apa? Oh, mana adik? Adik kat mana? Adik tinggal dia punya bag dekat Dim Sum Seafood. So, tak bawa? Kan. Nanti kalau dia ikut, dia kena habis pun. Oh, so saya duduk seorang-seorang. Mak dengan kakak saya dekat dalam. So jadi mangsa record melalui e-screen ni. Gerakan masuk. Tak sikit. Adik senyum. Senyum adik. Adik senyum. Adik. Itu aku main. Tak ada zoom dah. Aku bangga kawan dekat belakang. Siapa nak nangis? Adik dah besar. Suka saya berpesan bahawa anda adalah insan yang terpilih untuk memikul tanggungjawab dan amanah besar untuk mendidik anak bangsa, membina generasi masa depan
untuk membela agama, bangsa dan negara tercinta ini. Kementerian Pendidikan Malaysia ke-15 tahun 2025, Sidang 5, mohon dimulakan. Okay guys, tadi saya terlepas nak record adik saya. So korang akan tengok shot yang dekat YouTube. Muhammad Nur Akmal bin Muhammad Nasri Apa tadi terlepas masa adik punya nak terima scroll tu. Sebab tadi I busy cari bunga. Dan ni hasilnya. Kita tengok situ. Ini bunga yang kita beli untuk adik. Tak, sebenarnya saya beli untuk saya. Bunga. So walaupun harga dia macam baik aku order je dengan kawan aku, tapi itulah hakikatnya. Bunga dekat convocation is mahal. Tak payah bagi tahu harga. Fitri Afifi bin Jamal. Saya bersama abang sulung saya. Anissa. Abang sulung saya bawa saya ice cream yang look nice. Habiskan. Siti Fatimah binti Cik Awang, Comot. Zahira binti Baharin alias Mujirin, Asha alias Amir. Udah nak? Sebanyak RM300. Diumumkan anugerah praktikal mengikut pengkhususan bahasa Melayu Pendidikan Rendah menerima Nur Syazana binti Oh, yo, Ismail pandainya. dari MPG Campus Raja Malewa. Anugerah praktikum, wah. Apa kalangan dia ni? Bukan Malaysia. Sektor Kalau aku Dah. nak gemuk saya ni. Isma Kalau aku guru mesti kalau dapat. Apa tu? Kenapa garu? Sebagai tanda terima kasih kepada ibu bapa dan guru, para garuan diminta berikan tepukan yang paling gemuruh kepada semua. Kuasa yang diberikan oleh Senat Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Kena record yang ni. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan yang telah menyempurnakan convocation ini secara rasminya diisytiharkan sebagai alumni Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Yeay. Lagu IPG. Me again, not cry. Read this. Membantu membina. Kitanya sedih sikit. Okay. So, habis adik punya graduation. Kita jumpa dia sekejap lagi. Dewan, segera tinggalkan Dewan. Petugas nak bersihkan Tanya Dewan, mak. Tanya. kemaskan Dewan untuk sidang petang. Tanya mak. Mana adik? Coklat ni. Aduh. Weh. Tak. Eh.
Ya, coklat. Yeay. Coklat je nak. Bunga pegang. Bunga tu akak beli tu akak. Lagu dah nice. Dan harapan. Apa dia? Adik baca dik. Alhamdulillah, tahniah Akmal aku sayang. Semoga terus cemerlang dalam kompetisi perguruan. Okey mak, insya-Allah amin. Insya-Allah doa saya nak master tak? Okey. Okey mak. Yeay. Mak jangan nangis. Mak nangis. Mak nangis. Ini apa ni? Dah makan sekarang? Dah makan sekarang? Bukan gelang. Kunci kereta. Nampak lagi. Mampu kunci rumah. Wah. Wish, lawan. Apa tu? Tunjuk dik. Buat kan ni? Mana boleh tahu? Tunjuk dik. Nanti pasang dia di lampu. Wah. Wah. Terima kasih. Wah. Ni kertas siapa? Sampah. Ada apa lagi bawah tu? Jangan ada coklat eh. Yeay, dah kerja. Dah kerja. Alamak. Jom dia kahwin. Mana ayam ni? Kita nak makan. Orang makan level 3. Saya makan level 2 je. Kak, ucapan Pik. Tanya kepada Akmal. Akmal dah boleh kahwin. Yeay. Suka dah dia. Tolonglah repair guna duit sendiri. Saya guna duit mak je. Saya guna duit mak je. Beli je, payahlah repair. Belilah kereta baru. Dipermudahkan. Jual je kereta Viva tu. Tapi kalau ayah tak bagi. Ayah suka simpan. Tiba luar. Tu nak jadi doktor sekarang. Awak cerita awak nak jadi makeup. Serius ah. Ya. Alfa. Boleh. Jadi doktor. Nangis. Alam. Ya. Dia tak boleh masuk dalam majlis story. Saya boleh. Saya Okay, cari bye. parti lain. Bye. Jadi jelas sudah master. Okay. Ya Allah, tudung saya sangat tidaklah YouTubeable. Tapi who cares? Okay, so tahniah adik atas kejayaan anda mendapatkan segulung ijazah. Alhamdulillah. Okay. So, Kak cakap, adik jangan lupa jasa sponsor, kena pau, apa lagi yang aku nak tuntut ni? Siapa? Kain Minyak siapa? dia, apa semua. Tak apa, akak ikhlaskan. Tapi ingat-ingat sikit lah kalau akak susah nanti. Adik tu orang pertama akak cari. Sebab apa? Sebab Semua jadi. Okay, adik apa perasaan? Alhamdulillah. Syukur semua berjalan lancar. Terima kasih kepada abang, kakak-kakak, keluarga, family, orang-orang yang sayang, orang-orang yang sayang saya, yang support saya. Walaupun saya pernah jatuh ke titik yang paling terendah. Bila masa? Selepas kematian ayah, jatuh sehingga 3.3. Sampai saya berjaya untuk comeback semula. Alhamdulillah dapatlah 3.7. Walaupun tak first class, tapi saya tak jatuh bawah 3.5 lah. Terima kasih lah kepada family yang walaupun saya tak pernah bercerita pun, tapi sentiasa mengulurkan telinga untuk mendengar masalah. Itulah, kadang kat dunia ni kita tak dapat apa yang kita nak, tapi kita dapat apa yang kita perlu. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Terima kasih mak ayah. Terima kasih Kak Ain. Selalu support belanja makan. Belanja lagi. Belanja minyak. Belanja minyak. Banyaklah Kak Ain belanja.
Belanja telinga, dengar, bagi nasihat. Belanja bagi. Ah. Paling ingat adik paling ingat lah yang adik Paling ingat Kak belanja apa? paling ingat yang akak belanja apa? Ini bulan puasa lah. Apa nama kedai tu? Kedai Adam. Kedai Adam. Apa? Kedai apa? Apa nama kedai Adam? Adam Korin tu. Adam Kori ke Korin. 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 Adam. kedai Kedai apa tu. nama kedai tu? Kopi Hut. Kopi Hut. Sedap lah tu. Oh. Ah. Dia cakap ni macam nak lagi je Kopi Hut tu. Alang-alang jom. Dia ingat aku tak faham. Tak nak aku hari ni je dah buat apa dah. Dah semalam dah transfer kat dia. Lepas tu hari ni beli bunga untuk dia pula. Lepas tu apa lagi? Apa lagi awak nak? Bunga tu untuk awak juga Bukan saya buka. Okay, akak tak tahu bila video ni keluar, tapi akan keluar lah. Okay, kita tengoklah tahap kerajinan kita untuk edit video-video sebelum dulu. Okay, itu saja untuk vlog kita kali ini. Okay, bertemu lagi kita dalam vlog akan datang. Vlog apa tu? Vlog apa tu, dek? Tak tahu. Okay, Vlog ke? bye. Okay, thank you for watching. Ada orang tengok ke? Tak tahu. Pun tak tahu. Okay, itu saja. Tanya adik atas pencapaian kamu. Dan teruskan maju ke hadapan. Jangan tengok-tengok lagi kerjaan awak yang belakang tu, sebab itu mungkin anda boleh ingat, tapi jadikan itu hanya sumber inspirasi, kerana lagi banyak kejayaan yang mendatang. InsyaAllah, amin. InsyaAllah, amin. Doakan master saya. Master? Master? Okay, apa-apa je. Okay, bye. Bye. Gaya Rabbi. Alright guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe guys. And click for more videos.